Macam mana? Kerja okey? Baik. Okey, tapi nak naik pangkat lah. Ada cara tak? Tadi tu ada cara dia. Tapi ikut pada Tuan Madan lah. Boleh. Sanggup kan? Tapi kena belajar kan? Ya. Ambil sijil dia. Ada cara? Ada. Tapi lulus sikit lah. Jom buat saya. Jom. Jom, sana. Ya, kenapa? Lagi. Lagi. Sini ya tempat? Duduk. Sini. Betul. Okey. Jadi, kami offer barang ni taklah harga tinggi sangat. Tapi, ikutlah Encik berdua nak bagi pada saya berapa. Tentang harga tu jangan risau. Tu saya dah berbincang dengan klien saya. Dia insyaAllah lah. Jangan risau. Dia lepas. Ya, senang kan. Dua. Yang penting sijil. Kalau Encik berdua ni nak bayar ini, masa tu singkat lah. So minggu ni pun dah boleh ambil lah. Benda tu, barang tu. Bagus lah. Jadi saya tak payah belajar lah. Okey. Jadi itu saja, nanti apa-apa kita berhubung dengan Encik berdua. Kita bagi. Nampak sikit kan? Nampak apa? Ada office ni. Ini aku. Macam ada salah. Baik dulu. Apa? Baik dulu bayar sikit. Aku nak record lah. Macam ni je. Cepat. Selamat petang, SPRM Terengganu. Ya, saya bercakap dengan siapa ya? Okay, Cik, ikut kami ke jabatan bagi bantuan siasatan lebih lanjut. Bagi kerja sama, Cik. Kau lah ni. Jangan risau. Aku akan dapatkan peguam. Kau memang nak kena dengan aku. Bagi kerja sama, Cik. Jangan. Okey, daripada cerita ini kita dapat lihat bahawa isu penjualan sijil palsu dan juga penyalahan guna kuasa di IPT dan PTS dalam menjual sijil kepada orang ramai amat berleluasa dapat kita lihat. Oleh itu, penjualan sijil ini perlulah kita elakkan dan juga ianya akan memberi kesan jangka panjang bukan sahaja kepada negara kita, kepada pendidikan negara kita. Oleh itu, kita perlu elakkan penjualan sijil palsu ini dan juga dapat mengelakkan rasuah di negara kita. Oleh itu, elakkanlah beli sijil palsu dan halang daripada rasuah berleluasa di negara kita. Rasuah membawa kemusnahan, rasa akan mencemarkan kehidupan anda. Ingat, jangan sesekali anda menerima ataupun memberi rasa kepada orang lain. Anda ingat, rasa boleh dihukum penjara selama 20 tahun, maksima ataupun denda tidak kali dengan 5 nilai suapan atau nilai RM10,000 minima, atau mana yang lebih tinggi. Laporkan kesalahan rasuah sekarang. Iaitu, laporkan pada lapan surat aduan iaitu CMS, MHCC Mobile, Careline, email, alamat pejabat, SMS fax dan alamat surat menyurat. Hidup bahagia tanpa rasuah. #rasuah dihina. #maruah dibina.